Perikatan Nasional PN sudah menghantar surat berhubung permohonan untuk mendapatkan peruntukan bagi ahli Parlimen Pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang mengesahkan perkara itu berkata, surat terbabit dihantar oleh Ketua Whip PN Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Menurut Datuk Seri Fadilah, beliau baru menerima surat permohonan berkenaan dan akan meneliti kandungan surat yang dihantar oleh Datuk Seri Taqiyuddin. Menurut beliau, selepas meneliti dan mendapat panduan, beliau akan memberi respon terhadap permohonan itu sambil menegaskan ia tidak perlu dibincangkan di media. Ditanya mengenai peruntukan kepada ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang sudah dipertimbangkan kerajaan, Fadilah enggan menjelaskan bila ia akan mula disalurkan. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man sebelum ini meminta kerajaan menubuhkan segera jawatan kuasa khas yang bertujuan untuk membincangkan cadangan termasuk isu peruntukan daripada pembangkang tanpa perlu menunggu draft dikemukakan pembangkang. PN sebelum ini mengumumkan menolak draft memorandum persefahaman MOU daripada kerajaan berhubung isu peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang kerana mendakwa ia bercanggah dengan perlembagaan. Pembangkang mendakwa cadangan MOU itu juga bertentangan dengan nilai budaya, moral dan agama, boleh disalah tafsir dan salah guna kuasa serta mengungkung kebebasan.